Orang selalu fikir Empayar Uthmaniyah tumbang sebab kalah perang. Mungkin sebab Atatürk atau sebab pengkhianatan Arab. Tapi hakikatnya, Empayar Uthmaniyah sudah mati jauh lebih awal. Ia mati di meja accountant, bukan di medan perang. Pada tahun 1854, Kerajaan Uthmaniyah membuat pinjaman luar pertama daripada bank-bank Britain dan Perancis untuk membiayai Perang Crimea. Inilah titik bermulanya jerat hutang luar Uthmaniyah. Pada mulanya, pinjaman ini kelihatan seperti bantuan. Namun, Uthmaniyah mula meminjam bukan sahaja untuk perang tetapi untuk membayar hutang lama. Menjelang tahun 1875, hampir separuh hasil negara digunakan hanya untuk membayar faedah hutang. Kerajaan Uthmaniyah akhirnya mengisytiharkan muflis. Pada tahun 1881, melalui dekri Muharram, Sultan Abdul Hamid II dipaksa menerima penubuhan satu badan antarabangsa bernama Ottoman Public Debt Administration atau OPDA. OPDA dikawal oleh wakil Britain, Perancis, Jerman, Itali dan Austria-Hungary. Dan OPDA memang mengambil alih kutipan cukai negara. OPDA diberikan hak mengutip hasil utama negara iaitu cukai, garam, tembakau, sutera, setem, alkohol dan ikan. Ini bermaksud rakyat bekerja tetapi hasil cukai mereka tidak lagi masuk ke perbendaharaan negara. Sebaliknya, terus mengalir ke bank-bank Eropah. Menjelang awal abad ke-20, OPDA mempunyai lebih 5,000 kaki tangan sistem polis sendiri dan mahkamah sendiri. Ahli sejarah barat sendiri menamakan OPDA sebagai state within a state, negara dalam negara. Inilah penjajahan ekonomi. Bendera masih berkibar tetapi dompet negara telah dirampas. Dan inilah sebab Allah memberi amaran keras tentang riba. Ia bukan sekadar dosa individu. Ia adalah senjata yang mampu menjatuhkan sebuah tamadun. Apa yang berlaku kepada Uthmaniyah adalah bukti dan perang ini masih berjalan hanya dengan wajah yang berbeza.